Okey, memang nyata tuan-tuan dan puan-puan, jika anda ingin membeli sebuah EV SUV segmen C hari ini, pilihan cukup banyak, tetapi default choice dia memanglah Proton Emas 7. Tetapi apa kata jika anda tidak mahu Proton tersebut dan anda tak nak jadi klise dan beli BYD Atto 3? Mungkin solusi dia ada kat sini. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan, MG S5 EV. Jadi dalam video ini kita nak tengok baloi ke tak baloi kita pergi tengok MG S5 EV ni berbanding dengan alternatif yang saya beritahu tadi. Nama saya Tariq Azmi dan anda sedang menonton Carikas.com. Okey, pengikut setia Carikas.com akan ingat MG Motor Malaysia atau SAIC Motor Malaysia telah melancarkan model S5 EV ni dengan 3 pilihan varian. Specifically, apa yang saya ada kat sebelah sini adalah varian yang paling tinggi sekali, iaitu Lux Long Range, dan pada pandangan saya, walaupun dia mahal sikit, inilah pilihan yang paling berbaloi daripada line-up tersebut dan saya akan tunjuk kepada anda kenapa. Sebelum tu, jom kita tengok dan kupas pasal design visual MG S5 EV ni, dan saya setuju dengan ramai kalau cakap, nampak macam SUV biasa je, macam tak ada special sangat. Tetapi, kena tengok secara detail. Tengok kat dalam bumper depan ni, walaupun dia typical EV, dia tak ada grill hadapan tradisional, bila anda lihat dekat lagi, ada tambahan-tambahan aerodinamik yang sangat cerdik, macam slot kiri kanan ni. Ini untuk aerodynamic efficiency, nak bagi dia lagi cekat dengan penggunaan tenaga. Tambahan pula, bila anda tengok lampu dia, lampu LED penuh hadapan dia, dia typical dengan mana-mana EV China double stack ni. Tapi kat atas tengoklah LED DRL dia ni. Sangat menarik sebab dia mengguna motif seala-ala checkered flag. Dan kat bawah ni, main dia full LED atau LED penuh dan dia juga adaptif, pintar. Menarik. Okey, beralih ke profil sisi EV SUV ni pula, dan anda boleh lihat MG S5 EV ni, dia mempunyai panjang yang boleh tahan juga. Malah dia punya jarak antara roda atau wheelbase cukup panjang, 2730 mm, dan ini memberi beberapa manfaat di dalam kabin yang saya akan tunjuk kejap lagi. Tetapi selain daripada tu, ini secara tipikal sebuah SUV, ada sentuhan SUV yang agak rugged sikit macam roof rail ni. Tapi apa yang cukup menarik untuk varian paling tinggi MG S5 ini adalah roda dia. Untuk varian ni, dia datang dengan rim 18 inci 2 tona design ala-ala aerodinamik dan cukup menarik lah pada pandangan saya. Tetapi kalau anda rasa profil sisi dia boring sikit, jangan risau. Profil belakang dia menarik. Okey, akhir sekali, profil belakang MG S5 ni masa saya cakap tadi cukup menarik dan sekali pandang memang tak boleh silap dengan mana-mana EV SUV lain lah. Dan saya suspek ini datang daripada satu sebab, sentuhan arch LED tail light ni yang MG panggil arch gerbang. Okey lah, rupa dia macam gerbang lah. Tetapi saya setuju juga dengan mana-mana yang debat, alah, typical EV China lah. Dia ada lampu LED light bar memanjang penuh ni. Saya sendiri pun dah bosan dengan trend ni. Tapi, nasib baiklah dekat MG ni, cantik juga tengok. Tapi, it's in the details, tuan-tuan dan puan-puan. Jika anda lihat dekat sikit lagi dekat bahagian tailgate kat sini kan, dia macam panjang sikit dan dia ada efek macam ducktail sikit. So, sangat menarik. Selain daripada tu, apa yang menarik untuk varian paling tinggi ni sekali, dia ada tambahan seperti spoiler belakang ni, dan satu lagi ciri-ciri typical SUV, dia ada black cladding dalam bumper belakang ni. Otherwise, tak ada banyak sangat lah saya nak komplain dengan rupa belakang MG S5 EV ni. Saya suka dan saya pasti ramai juga peminat yang suka rupa yang stealthy, simple sikit ni. Okey, alang-alang kita masih dekat belakang ni, saya nak cerita sikit pasal kabin dekat bahagian sini sebab inilah salah satu manfaat besar dengan packaging daripada setup motor belakang ini. Ruang kabin cukup besar, tambah pula ia datang sekali dengan ruang boot standard yang pada saya cukup besar juga, 453 liter. Malah MG juga ada tambah satu lantai tipu. Saya panggil dia lantai tipu, tapi literal translation daripada force floor function lah. So cukup praktikal, cukup menarik dan cukup senang buka, tambah lagi bila ada power boot opening. Cuma satu kekurangan saya boleh bagi tahu dengan setup motor belakang ni, kat belakang ni anda tidak akan jumpa tayar spare, ada tayar repair kit saja. Tapi terus terang, ini small matter lah pada pandangan saya. Okey, beralih ke topik pengecasan, dan varian Lux Long Range tertinggi ni cukup berbaloi dengan satu ciri dia, iaitu
pengecasan DC paling laju dalam kelas 150 kilowatt. Malah MG mengata pengecasan laju setinggi ni boleh memberi 10 hingga 80% hanya dalam 26 minit. Pada pandangan saya, okeylah, cukup mengkagumkan. Tetapi tak kisahlah varian mana anda pilih daripada MG S5 ini, apa yang saya pasti ramai akan sikit ialah tipikal lah kereta China. AC dia 7 kilowatt saja. Tetapi pada pandangan saya, bila dah ada DC laju 150 kilowatt tu, bolehlah, saya boleh terima lagi lah 7 kilowatt AC ni. Tetapi saya nak tahu pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? So, beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Okey, kita beralih ke segi trend kuasa pula, dan saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, ini semua wayang sahaja. Sebab sebenarnya motor elektrik MG S5 ni berada dekat belakang. Jadi ini bermaksud ini adalah sebuah EV SUV dengan pacuan roda belakang. So ini satu ciri yang sangat tidak tipikal dengan mana-mana EV SUV daripada China, dan ini sebab dia kenapa dinamik panduan dia cukup menarik, dan kita akan bincang pasal itu kemudian. Yang penting, output daripada setup ni cukup memuaskan, 198 horsepower, 250 Nm daya torque, kesemuanya membolehkan pecutan 0 ke 100 km sejam yang cukup memuaskan antara 8 hingga 9 saat. Penting sekali, e-motor ni dipadankan dengan bateri yang cukup besar, 62 kWh, dan ia menjanjikan jarak bergerak maksimal sejauh 430 km. Okey, sekarang kita masuk ke bayang kabin MG S5 EV ini, dan ada banyak benda saya boleh boraklah kat sini, tapi jom kita settlekan benda-benda yang agak tipikal di sini. Bermula dengan apa yang kat depan saya ni. Saya rasa kan, ramailah pembuat kereta China ni, dia orang suka saiz meter panel digital ni, 10.25 inci. Tak kisah dia ICE ke EV ke, dah banyak dah saya jumpa jenama-jenama daripada China ni yang pakai meter panel digital bersaiz sebegini. So, ada baik dia, ada buruk dia, tapi macam dah meh lah, selalu sangat tengok kan. Tapi ada satu benda yang sangat tipikal saya tak suka pasal mana-mana SUV daripada China pakai skrin ni. Dia orang selalu lupa nak pasang satu cover atau shroud kat sini. So, bila hari terang atau matahari rendah, dia susah sikit nak baca sebab kena silau kan. Selain daripada itu, apa yang sangat tidak tipikal dekat sini, anda boleh lihat MG S5 ni kat depan ni, anda perasan? Langsung tak ada gimmick. Dia tak ada skrin boleh pusing lah, tak ada lampu kabin lip lap tom yum lah. Dan saya suka ni sebab bila tak ada gimmick-gimmick yang pada pandangan saya tak perlu ni, dia nampak sangat simple, sangat kemas. Dan tambah pula the simpleness saya mention tadi tu, anda boleh lihat dekat center console ni. Sebab tengok ni, dia ada rotary gear selector yang sangat rendah dan kecil, kompak. Tambah pula apa yang tambah kekemasan kat sini, ada electronic parking brake. Dan bila anda tengok secara dekat lagi kat sini, untuk variant range stopping ni, selain daripada ada wireless charging pad, ada sentuhan baldu. Memang rasa macam kereta mahal. Dan itu lagi satu benda saya suka pasal kabin MG S5 ini. Dia tak rasa macam satu kereta murahan lah tuan-tuan dan puan-puan. Tengok seat ni, balutan dia kulit tiruan dengan fabrik lembut, cantik, empuk dan sangat selesa. Tengoklah dashboard dia dengan door insert dia ni. Tak ada apa-apa plastik murahan, tak rasa macam kereta down market sebab dia ada banyak pakai soft touch plastik dengan vinyl. Dan lihat lagi dekat dalam dashboard ni, dia ada hiasan carbon fiber tiruan yang pada pandangan saya, classy lah. Dia tak cheesy langsung. Saya suka sangat ni. Dan lagi satu benda yang sangat tak tipikal. Tengoklah steering wheel design dia ni. Dia macam kotak sikit, lain macam. Tapi apa yang win paling besar kat sini tuan-tuan dan puan-puan, infotainment screen MG S5 ni. Walaupun ini bukan screen saiz terbesar dalam kelas dia, dia cukup memuaskan untuk guna dari segi user interface. Senang nak faham, senang nak guna. Tambahan pula, MG masih lagi bagi kawalan fizikal dengan switch butang lah untuk aircon dan kawalan radio. Oh, ini penting. Ini sangat senang dan saya suka ni. Bincang pasal radio. Variant paling tinggi ni sekali datang lengkap dengan sistem audio 6 speaker. Walaupun tak ada brand, tetapi sound dia cukup memuaskan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, overall, susahlah saya nak komplain pasal MG S5 EV ni. Dia, walaupun tak ada gimmick, dia sangat simple dan saya pasti ramai suka ke this simplicity lah. Dia sangat classy lah pada pandangan saya. Oh, sebelum saya lupa tuan-tuan dan puan-puan, untuk variant paling tinggi MG S5 EV ni, ia juga dilengkapkan dengan sebuah sunroof panoramik yang tengok ni, besar banget ni. Tapi saya ada satu komplain dengan sunroof ni. Saya rasa kain cover dia ni tak cukup tebal, tak cukup gelap lah. Sebab bila parking lama-lama kat luar kan, masih lagi panas kat dalam ni. Tapi nasib baiklah, aircon dia kuat. Okey, sekarang kita balik ke seat ruang belakang pula, dan anda boleh lihat
disebabkan jarak antara roda atau wheelbase panjang yang saya tunjuk tadi, ruang kabin sebenarnya dalam MG-S5 ni cukup luas tuan-tuan dan puan-puan. Tengoklah, saya walaupun tak sampai 6 kaki, saya sub 6 footer, ruang kepala saya cukup banyak, ruang kaki saya generous lah, memang banyak lah. Ini dengan setting driver seat untuk saya tau. Walaupun dah setting untuk orang yang lain, masih lagi banyak ruang dia. So cukup selesa, dan paling penting dan ketara sekali, tidak tipikal seperti mana-mana EV di mana lantai belakang dia tinggi, dia kacau angle kaki saya bila duduk. Yang ini dia rasa macam kereta biasa, cantik, sedap, selesa tuan-tuan dan puan-puan. Tambahan pula kat belakang ni, sama macam depan, dia punya feel tak rasa macam kereta murahan. Tengoklah seat ni, balutan kulit tiruan bersama fabrik ni cukup selesa dan lembut. Tengoklah pintu dan panel-panel lain ni semua tak ada plastik keras murahan. Memang rasa macam kita mahal lah tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya suka lagi satu benda, MG tidak lupa memberi kita corong aircon khas untuk passenger belakang siap dengan port pengecas USB-C. So memang siapa-siapa duduk kat belakang MG-S5 ni cukup selesa. Ada banyak jajan-jajan yang menyelesakan lagi hidup, dan susahlah saya nak komplain. Saya nak tahu pandangan tuan-tuan dan puan-puan. So beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berita dia bertambah lebih baik bila anda masuk dan pandu MG-S5 EV ni, sebab sangatlah sedap. Dan pertama sekali, disebabkan package motor belakang dengan pacuan belakang yang saya ceritakan tadi, dia punya dinamik panduan dia cukup sedap lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia, pada pandangan saya, pacuan roda belakang ni adalah setup yang paling natural untuk mana-mana jenis kenderaan pun. Dia sangat predictable, senang dan cukup balance lah pada pandangan saya. Dan saya suka dinamik panduan MG-S5 EV ni. Tambahan lagi, dia sangat selesa. Anda boleh lihat tadi saya baru je naik turun beberapa bumper. Tapi dengarlah passenger kat belakang saya ni yang tengah cameo ni, dua orang ni, tak ada yang komplain. Semua sunyi je. Tak ada yang, oi, slow lah sikit, lembut sikit. So, really not bad. Cukup selesa lah dia punya talaan suspension dalam SUV ini. Dan nak tambah lagi kepada tahap keselesaan ini, tipikal lah EV sunyi. Dan anda boleh dengar dalam kabin ni cukup sunyi sebab tahap NVH suppression dia sangat-sangat tinggi. Tapi ini benda-benda yang tipikal lah. Mana-mana EV, ini yang benda-benda yang kita, ciri-ciri yang kita expect lah. Tapi MG dia tak gagal daripada segi ni. So cukup memuaskan dan agak mengagumkan lah pada pandangan saya. Selain daripada itu, kita kena bincang pasal soalan keselamatan. Dan sama juga, MG tak main-main kat sini. Sama macam mana-mana pihak lawan dia daripada China. Dan ada banyak huruf-huruf akronim untuk berbagai sistem, tapi saya tak nak panjang lebar pasal tu. Senang cerita, MG-S5 EV ni dalam varian Lux Long Range ni siap lengkap dengan kebolehan panduan separa autonomi level 2 maupun level 2 plus. So senang cerita, ada beberapa instances di mana kereta ni rasa macam dia boleh pandu diri dia sendiri. Dan selamatlah, ADAS tersebut, sistem ADAS tersebut datang atas daripada package asas keselamatan yang termasuk 7 beg udara, ISOFIX charging point dan pelbagai. So nak senang cerita, untuk golongan-golongan yang berkeluarga, berumah tangga, ada anak-anak kecil, ini mungkin satu pilihan yang sangat-sangat berbaloi jugalah. Tapi otherwise, paling penting, drive dynamics dia, okay. Train kuasa dia bukanlah train kuasa yang terpantas maupun terkuat dalam segmen, tapi saya suka cara MG membuat package ni rasa seakan-akan sebuah kenderaan berenjin pembakaran, sebab dia sangat smooth, sangat linear, dia lancar lah. Walau anda boleh lihat, saya akan tekan pedal habis ni, torque tu masih ada, tapi dia tak macam tu, dia cukup. Anda senang nak kawal benda ni. So saya rasa ini satu ciri yang ramai bakal pembeli EV pertama akan suka. Selain daripada tu, okey, saya nak tambah sikit lagi dari segi NVH dan keselesaan ni. Tadi saya cerita jajan-jajan MG ni dia tak ada gimmick kan. Ada lagi satu gimmick yang tak ada kat sini. Bunyi enjin tiruan. Terus terang tuan-tuan dan puan-puan, saya tak suka gimmick tu. Dan kesunyian ni sangat refreshing, sangat-sangat dialu-alukan. Dan pada pandangan saya memang best lah. So sebanyak itulah saya boleh ulaskan pasal dinamik panduan dan pengalaman panduan untuk MG-S5 EV ni.
Dan sebanyak itulah saya boleh ulaskan pasal MG S5 EV ini dalam varian Lux Long Range paling tinggi dia, dan terus terang ia cukup memuaskan dan ada beberapa ciri-ciri yang cukup mengagumkan juga. Mungkin ia cukup untuk convince tuan-tuan dan puan-puan untuk membayar harga yang sedikit mahal. Pada masa kita rakam video ni, varian Lux Long Range ni, harga rasmi dia sebenarnya RM135,900. Tetapi MG Malaysia dah buat satu promosi di mana harga dia dah turun rendah sikit ke RM129,900. Tetapi tunggu dulu, sebab saya diberitahu MG akan buat lagi satu perubahan harga, sebab MG S5 EV ni tidak lama lagi akan masuk CKD, Local Assembly. So, nantikan kita punya liputan tu. Selain daripada tu, apa yang mungkin boleh convince tuan-tuan dan puan-puan untuk ambil ni daripada rival-rival yang sangat klise dia yang saya selalu cakap dalam video ni, dia punya after sales dengan warranty. Ini menarik sebab tak kisah varian ataupun harga, apa yang MG Malaysia bagi adalah pertama sekali warranty kenderaan asas 7 tahun atau 150,000 km. Kedua, warranty untuk bateri EV dia selama 8 tahun atau 180,000 km. Dan ketiga, warranty untuk motor dan drive control unit selama 8 tahun atau 160,000 km. Terus terang tuan-tuan dan puan-puan, dengan after sale pasca jualan package macam tu, bolehlah saya dah terasa maybe berbaloi keluar lebih sikit ringgit nak beli ni daripada lawan-lawan yang sangat klise lah pada pandangan saya dalam segmen ni. Dan saya lagi suka sebab ada, macam saya cakap tadi, hampir langsung tak ada gimmick. Dia sangat simple, sangat mudah. It does the job well dan saya sukalah. And saya pasti ada peminat dan lihat manfaat-manfaat tersebut daripada pandangan saya. Tapi macam tadi saya cakap, ni pandangan saya. Saya nak tahu tuan-tuan dan puan-puan setuju tak? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe.